kita jangan sia-siakan masa tu. Masa kita jadi cikgu tu ialah masa yang paling berharga. Sebab itu dah cara dia untuk pertama bagi mak kita senyum tengok kita kerja kan. Yang kedua untuk kita berinteraksi masyarakat. Jadikan boleh tukar tak? Tukar perasaan tak suka pada suka, perasaan tak boleh kuasai kepada boleh kuasai dan belajar ilmu. Macam tu. Waalaikumsalam Imam Mia. Macam tu lah. Bila benda tu tak boleh, kita tak boleh nak tukar benda tu kan. Kita dah jadi cikgu. So kita tukar persepsi kita pada benda tu. Lama-lama dia akan datang. Lama-lama benda akan rasa macam makin biasa. Makin biasa dan awak akan biasa ni cikgu. Lagilah sekalian sebenarnya macam-macam Hakia. Macam-macam kerenah cikgu sekarang. Macam-macam masalah. So kalau awak dah awal-awal tak minat, lagi susah. Tak naklah setiap hari pergi dalam keadaan stres kan. So kita happy. At least kita happy jumpa kawan-kawan, jumpa student. Macam Umi paling best sekali dah masuk jumpa student. Sebab saya boleh bercerita. Cerita. So, kalau tak nak dengar cerita saya keluar. Macam tu. Yalah, biar kita ada rasa penat kalau tak rasa suka. Okay? So kita ada masa 2 minit saja lagi untuk bersama. Ada soalan tak? Ada soalan berkaitan